Okay guys, berita terkini yang aku nak share dengan korang. Mungkin korang nak tahu sebagai penerima STR berapa korang akan dapat untuk fasa yang pertama. Ni bagi korang yang malas nak tengok melalui soal lazim, so aku nak sharekan melalui video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Simbang. So, setiap kategori yang aku akan maklumkan, kita akan maklumkan dari segi berapakah fasa yang pertama yang korang akan dapat. Yang berpendapatan 2,500 ke bawah kategori isi rumah yang tidak mempunyai anak. Jom kita tengok paparan ini. So, bagi yang tidak mempunyai anak, fasa pertama mereka akan dapat RM200. Bagi seorang 2 orang anak, mereka akan dapat RM300. Bagi 3 dan 4 orang anak, mereka akan dapat RM400. Dan 5 orang anak ke atas, mereka akan dapat RM500. Bagi kategori isi rumah yang berpendapatan RM2,501 ke RM5,000. Bagi tidak mempunyai anak, mereka akan dapat fasa pertama RM100. Bagi seorang 2 orang anak, mereka akan dapat RM100. Dan 3 dan 4 orang anak, mereka akan dapat RM150. Dan 5 orang anak ke atas, mereka akan dapat RM200. Dan bagi pendapatan bujang, tak ada. Tapi bagi pendapatan warga emas tiada pasangan RM5,000 ke bawah, fasa pertama mereka akan dapat RM150. Dan bagi fasa yang pertama, kaedah pembayaran yang ada akaun bank, dan juga akaun bank iaitu mulai 20 Januari 2026 secara berperingkat. Ingat, bagi tiada akaun bank dan tiada akaun bank di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak, sama juga tuntutan boleh dilakukan di cawangan simpanan bank nasional pada 20 Januari 2026. So, apa kata korang dalam hal ni? Sekiranya ada apa-apa masalah ataupun apa-apa komen saja di ruangan komen di bawah. Itu sahaja perkongsian. Aku Faizwan. Assalamualaikum.